Wow, kali ni kita nak kerja. Diorang tengah buat mesyuarat. Pagi tadi geng-geng budak-budak. Kali ni geng-geng bapak-bapak. Jom kita tengok geng-geng kami kata. Assalamualaikum. Buat apa tu? Ya Allah, dia dari sini ke sini. Ingat tempat karaoke sini. Boleh sebelah. Khabar. Jom kita sesi terjah kali ni. Okay. Kita nak berkenalan dengan diorang. Boleh tak cerita siapa nama? Nama saya Atong. Oh, itulah pagi tadi ada orang dah Atong kan. Nama saya Lot. Oh, Lot. Wow, Lot. Dalam Mobile Legends ni Lot ni, orang suka Lot ni bantu untuk menang. Bantu untuk menang. Jom kita kenal. Sebelah Atong, boleh tak kenalkan? Hai, saya Emma. Emma. Kakak cantik? Mimi. Oh, ya Kak, inilah Mimi. La ilaha illallah. Ya Allah, tengok real nampak awet muda orang cakap. Yang ni kakak ni? Zai. Abang Sado? Faris. Itulah dia kita jumpa hari tu kan. So hari ni kita buat syarat apa ni? Tak ada apa. Cukup tak makanan? Kalau tak cukup nanti Pakcik bawa makanan jiran sebelah. Buat-buat santai je. Buat santai je. Wah, yang ni buah hati ni. Ya Allah, yang ini kalau yang ini penuh kereta Pakcik dah tak boleh bawa dah. Yang ini. Ya Allah, macam ni puas hati kan ada benda ni kan. Owner campsite. Oh, iya ke owner campsite? Aduh. Kita buat terjah kejap lagi kita nak interview owner campsite. Katanya dia duduk sana kita nak terjah kemah dia. Oh tu. Kita terjah apa dalam kemah dia tu. Banyak rahsia alamak. Okey. Boleh kenalkan apa nama owner campsite? Siapa nama memang jom. Syarif. Wah, Syarif ke Syarif? Tuan Syarif. Ya Allah, Tuan Syarif. Syarif. Ya Allah, teringat cerita apa baru-baru ni kan? Syarif. Betul ke ni Syarif sebenar? Syarif sebenar. Pakcik ni suka lawak. Adalah. Nak tanya satu perkara. Macam mana boleh dapat idea daripada Kelapa Sawit punya tempat ni jadi campsite? Itu dia. Dia mana ada sungai, ada kehidupan. Wow, mana ada sungai, ada kehidupan. Mana ada daratan, di situ ada kenangan ada. Jadi dah berapa lama dah ni Sahum ni? Sahum Malay Resort ni telah dimajukan sejak 10 tahun dulu lah. Oh, lama dah. Kita mulakan dengan pertanian. Okey. Kita pernah ternak lembu apa semua sini. Sini. Kalau kandang lembu tu kita tukar jadi kandang kuda. Kandang kuda pula. So, kalau di sini berada kat sini kan, kalau tengok kuda ada. pagi-pagi tu, kat Malaysia ke dia? Macam tu kan? Jadi orang kata, dulu lembu, sekarang dah kuda lagi, apa lagi pembaharuan tu? Okey, beside campsite kita ada juga chalet. Oh, chalet. Kita panggil kampung warisan dan juga kampung tepian sungai. So chalet tu ada 10 lah daripada kayu dan kita juga ada kampung buluh. Oh, kampung buluh. Bamboo village orang kata kan? Yes, bamboo village dan kita ada 3 kafe di sini. Wah, senang. So Floribunda dekat Tasik tu. Kemudian yang sana Riverfront Cafe, makan dalam sungai. Makan dalam sungai. Dekat situ Bamboo Cafe dia lebih pada ikan bakar. Ikan bakar. Jadi setiap kafe tu ada signature dia kan. Yes. Dan pakcik kan pagi tadi terjah tau yang apa nama? Yang siap-siap kemah dalam tu. Pakcik buka lah. Ya Allah, lawa yang dalam dia. Macam ada aircon dalam dia kan. Lampu. Kemah mana? Kemah yang dekat toilet yang cantik tu. Atas tu. Glamping tu. Glamping. Yes. Abang sewa tu kan. Lawa dalam dia dah siap katil. Itu glamping. Orang kata kan pengantin baru kau datang sini memang berbunga-bunga cintanya. Soalan seterusnya kan Haji Syarif ni, macam mana mengekalkan air yang jernih dekat sungai ni? Yang itu kita buat kata orang program-program kesedaran lah. Oh, kesedaran. Yang kita panggil River of Life. Wow. Di Lembah Sahum ni. Macam bulan ni kita buat fiesta durian. Wow, so dalam tu kita selitlah kesedaran untuk menjaga alam sekitar, sungai janganlah jadi sungai tu tempat pembuangan sampah. Betul, sayangi nature kita tu. So kalau bayang kalau sungai ni kotor jadi 10 tahun akan datang tak adalah aktiviti macam ni dah. Orang tak mau datang lah. Betul. Kepada anda kat sana tu, anda jagalah alam sekitar kita. Ya, bagaikan menjaga diri kita sendiri dan rumah kita sendiri. Atong macam ada sesuatu je. Memang sini Atong. Atong pagi lagi menyampaikan lagu hati ni. Okey. Disaksikan oleh Pak Cik. Bagi kita buka. Ada pun lagu hati.
Ya. Pakai kan Haji. Pakai Haji tu dia pakai. Tepuk lagi. Wow. Terbaik. Flaming Cartel. Yes. Apa-apa pun Kami tak select. kami tak select. Ya. Apa-apa Dengar ada kopi percuma apa kah? Ada. Mana tu? Ada. Tak Nanti sabar dah nak ada. open. boleh juga. Malam ni. Ah. Wow. Apa-apa pun camping mesti ada. Wow. Okey Haji, masukkan ya. Okey.